Ramai yang tak sedar apa jua bentuk duit yang kita pegang, sama ada cash ataupun digital, kedua-duanya boleh mengalir macam air paip setiap bulan. Lagi-lagi lepas raya. Kecuali kalau anda pandailah nak urus duit ni dengan betul. So, jom kita tengok 5 jenis orang yang confirm makan pokai lepas raya nanti. Agak-agak anda ada tak dalam list ni? First sekali, individu yang guna gaji advance yang majikan bagi awal sebelum raya dengan sesuka hati. Ada majikan yang concern dengan staff. Dia biasanya akan bagi gaji awal sebelum raya. Tapi sama je sebenarnya. Gaji awal ke, gaji lambat ke, kalau anda tak rancang betul-betul, alamatnya awal bulan je happy, hujung bulan menangis juga. Ada yang guna gaji pendahuluan untuk shopping habis-habisan tanpa fikir pasal sewa rumah, bil dan komitmen yang lain. Bila sampai hujung bulan, duit pun dah lesap. So, next time, cuba prioritisekan dulu komitmen bulanan anda. Asingkan duit siap-siap untuk perbelanjaan penting supaya tak sengsara nanti. Lepas raya, bukan je perut yang kenyang, tapi nafsu membeli belah pun makin besar. Promosi sana sini pula tu, ramai orang akan jadi lupa diri. Kadang-kadang beli kasut, handbag, aksesori sebab murah gila. Tapi akhirnya kita tak pakai pun. So, sebelum nak swipe card atau klik add to cart, fikir dulu, betul ke aku perlukan ni? Tiket raya hanya setahun sekali, rasanya dah tak relevan kot untuk anda berbelanja sampai tak ingat dunia. Next, yang kaki open house tu, semangat open house tu memang best. Tapi kalau tak berpada-pada, boleh jadi open wallet yang tak tutup-tutup tau. Ada yang sanggup buat jamuan besar-besaran sampai membazir makanan. Siap ada catering, live band, door gift mahal-mahal. Pas habis majlis, baru sedar account bank tu dan nazar. Nak elakkan benda ni, boleh buat konsep potluck. Tetamu bawa makanan masing-masing atau buat open house kecil-kecilan ikut bajet. Memang tak lengkap raya kalau tak ada duit raya. Dari dulu lagi, kita memang dah terbiasa dengan tradisi bagi duit raya. Ada yang suka bagi bukan setakat pada anak saudara, tapi pada jiran, kawan, anak jiran, malah parents budak tu sekali. Apa-apa pun, ukur baju di badan sendiri. Bukan nak kedekut, tapi kalau nak bagi, pastikan ikut bajet. Tak perlu pun sampai nak jadi sponsor besar untuk seluruh kampung. Nak lebih selamat, tetapkan jumlah duit raya awal-awal dan jangan lebih daripada bajet sendiri, okay? Dah hampir sebulan penat buat persiapan raya, apa lagi? Jomlah balik kampung. Tapi, kejap. Anda ni nak balik kampung ke nak pergi bercuti? Kalau anda jadikan konsep balik kampung masa raya macam pergi percutian 5 bintang, memang duit pun melayang. Ada yang rasa perlu sewa homestay mewah sebab rumah kampung tak cukup selesa. Ada pula yang tak boleh tengok adik-beradik makan biasa-biasa, terus ajak makan besar sampai kena belanja lebih daripada gaji sebulan. Anda kena ingat, anda banyak lagi kos lain yang perlu kita keluarkan sepanjang perjalanan pergi dan balik nanti. Contohnya macam minyak, tol, makan, minum dan sebagainya. Kalau nak jimat, couple dengan keluarga, duduk rumah saudara dan kawal perbelanjaan makan. So, anda masuk dalam kategori yang mana satu? Komen sikit pengalaman anda lepas raya. Ada tak yang rasa pokai sebab tabiat ni? Dan kalau nak lebih banyak info tentang kewangan yang santai dan bermanfaat, jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending, pakar pinjaman anda. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Bye!